Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke episod ke berapa Mal? Episod keempat. Make it happen. So hari ni kita membawa sedikit kelainan Ikmal. Kita bawa kelainan dari segi kita penampilan kita. Kita pernah lalu ada episod yang macam kontroversi sikit kan, macam mana sesuatu brand ni mencari orang kan. Kali ni kita bawa orang-orang yang manage that thing kan. Sebelum kita masuk ke topik-topik panas tu, kita kat mana Mal? Okey, hari ni kita dekat tempat baru tempat baru Snooze and Do's Subang Jaya. Right. So Snooze and Do's menjadi rakan lokasi pada kali ini. Kita cuba benda-benda baru lah. Okay. Alright. So siapa Mal kita punya guest minggu ni? Alright. So macam mana kita nak buat ni? Kita petik macam biasa lah. 3, 2, 1, let's go. Okay. Azlani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. And also Afam. Azlani and Afam both orang-orang yang bagi saya penting lah dalam kita punya running scene industri lari ni. Dorang adalah backbone, unsung hero. Yes. Boleh berat tu. Keluarman mungkin. Keluarman dah keluar ke belum? Okay, so I think let's cut to the point lah. Kita start dengan Afam lah. Afam, I think maybe Afam boleh cerita sikit, sedikit sebanyak tentang diri Afam sendiri. Saya memang lahir swoosh terus ke? Tak ada. Saya bekerja macam orang biasa. By the way, nama saya Afam. Afam nama betul? Nama betul Afam. Nama saya Muhammad Afam. So orang panggil Afam, ada yang panggil Apam lah. So Apam tu Apam tu daripada sekolah lah basically. Sebab nama tu senang nak panggil kan. Sebab Afam Pam macam tu lah. So saya bekerja sebagai macam orang biasa, bekerja makan gaji. Ada bos untuk tiap-tiap bulan nak kena dipuaskan hati, hantar report and all. Yes. Saya bekerja di industri sukan. Tahun ni dah 15 tahun dalam acara sukan je. Tak ada acara sukan dalam industri sukan ni basically. Habis graduate, I've been working with I think 2 tahun dengan IKEA. So I do all this interior design punya concept and everything. I did all this IKEA punya brochure and everything lah. It is under agency. And after that straight away sampai sekarang bekerja dengan brand lah. Faham. Maksudnya masa belajar tu is more to design punya. I actually am bachelor on multimedia, so graphic, multimedia semua lah. So my major is graphic lah. So any interior and exterior designing boleh cover lah. Saya dah berkarat aku. Dah hilang. Tapi adalah skill tu masih ada kan. Maksudnya time tu masa IKEA baru-baru start masuk Malaysia juga? Yes. Kita adalah agensi yang dipertanggungjawabkan untuk buat kita punya diorang punya monthly brochure, catalogs and everything lah. Oh, time tu rancak. Time tu is I think graphic designer tu is macam brochure lah, semua tu. Graphic designer tu dia macam kerja semua orang nak, the dream job for everyone lah back then. I think 2000, 2009, 2010 punya era. So barang-barang rumah kat awak semua IKEA lah? Dulu yes, sekarang maybe ada yang Shopee, ada yang Temu lah apa lah. Dah tak black lah nak pakai tak ada lah. A6 pula. Let's go to Azlani. Azlani, can you boleh perkenalkan diri? Introduce yourself. Okay. Nama saya Azlani. Saya dalam industri ni baru 2 tahun. Marketing mentah lagi lah. So before this memang dengan broadcasting lah. Daripada sports reporting daripada 2008. Lepas tu buat semualah producing on TV, baca sports news. And then basically yang buat program sports, mostly sports lah. Memang jiwa tu sports lah dari dulu. Dari tahun berapa Azlan ni awak dah masuk dalam bidang apa, reporting? 2008 dengan bernama masa tu. Dengan bernama baca berita / reporter lah. Keluar bagi sikit pergi intro baca berita.
Aduh. Kena bagi skrip baca berita. Sikit je. Selamat pagi Rafizi dia macam mana. Rafizi. Bagilah sikit je. Sikit je please. Selamat malam. Okay. Very interesting sebab kita ada like one multimedia designer and one from broadcasting punya area. So I think from Afam ni kita kena of course besides the brand kita nampak a thing yang dibuat nama Project 59 presence tu. Dia dekat Project community 59. Project 59 betul Project 59 it is something yang pada dari awal kita rasa everyone macam apa dia orang buat ni kan, lepas tu kenapa kena bayar, kenapa kena tu, kenapa kena ni, something yang out of the norm, out of the norm, something different. Yes, tapi kita tahulah, kita pun tahu benda-benda yang berjaya ni selalu benda-benda pelik yang awal-awal dia orang buat ni kan. So can you ceritalah how did Project 59 ni start and then kenapa lah macam tiba-tiba kenapa 59 kenapa tidak 69? Betul juga kan soalan tu. So macam ni. So I think it's a continuously berbalik pada yang hari tu punya short clips yang you guys buat kan. So how Project 59 is actually start kan. So it start is actually 2022. So 2022 right after pandemic. So masa tu I think semua orang during pandemic, I think semua orang try to keep up with running. True. So antaranya running and cycling lah. So these two sports actually banyak jadi ramai orang jadikan dia sebagai rutin harian and all. So saya antara orang-orang yang cuba ubah hidup bersukan tu, bukanlah kata tak lari. Saya been running I think since 2010 when I did a lot of races and all. Cuma tak fokus dekat running because my main sport was football. Bola. So I think in tahun 2018 I got my first ACL main bola. And then second time I kena in 2020. Yang first time tu dah operate? Tak operate. Okay. So same leg. Tak operate, tapi I go all these physio and pergi jumpa all these sports science punya apa semua lah. So dia bagilah option. Dia say kalau you tak nak operate, non-surgical punya procedure, inilah dia you kena buat. So basically buatlah physio and all. So baik sepenuhnya. Then main bola lagi. Main bola lagi. And kita degil lah. Main bola dia memang dia tak boleh lah. Dia memang daripada sekolah main bola, futsal and all. Gatal lah kaki tu. Futsal is like macam weekly benda lah. Lepas tu second time I kena it's 2020 right before pandemic. Time tu sangat sakit lah. So bila kena tu second time the same leg kena. So you dah tak boleh buat apa sebab masa tu access nak keluar pergi pergi buat physio benda semua tak boleh. So but I adalah masa yang kita boleh keluar apa daerah ke keluar kawasan tu kan semua. So kita pergilah jumpa doctors and all. So buat most of it buat recovery kat rumah lah. So I start cycling and I start running back. So time tu lah my running journey start lah. Basically running journey full lah. Macam aku dah tak nak main bola. So I just want to focus on something yang I boleh buat sports at least to move myself and all lah. Be healthy. Be healthy lah. Sehat. And at the same time because you work with the brand, so you kind of know, you kena tahulah benda-benda tu in specific lah kan. So antara cara yang perlu ada is actually you kena test sendirilah barang tu. Directly involved. So that's what I start focus on benda-benda gini lah. So and I think masa 2020 tu I dah start lari, dah training. And gatal lah masa tu I got a slot from Standard Chartered. So tapi tahun tu dia carry forward because they cancel and carry forward sampai ni yang zaman-zaman virtual. Zaman-zaman virtual. Pandemic. So I dapat the slot 10k. So that's actually my first race experience lah. So tak pernah, I mean like been doing all running tapi tak pernah nak join running because selama ni you'll be on the side. And you akan set up, you akan buat all the events and all. So yang ni macam aku kena lari ni. So before masa tu belum ACL lah. So macam dah ready ni dah macam okay lah boleh buat 10k. And lepas tu kena ACL apa semua dan dia carry forward sampailah 2022 baru dia start buat yang
from the virtual, siapa yang register tu you akan entitled to get the physical punya race on 2021. So dia macam panic training lah, because you dah rest for one I think 1 or 2 years, memang tak buat apa, lari kayu. So kita berjumpa lah dengan Coach Din, because Coach Din is one of the coach yang I kenal daripada dulu. I've been working with Coach Din I think quite sometimes lah, lama kat 10 tahun. Coach Din Nike. So saya bahasakan diri saya abang lah, bang, saya nak kena lari ni. And saya, tapi tak boleh lari ni sebab ni 10k ni tak pernah lari, macam mana ni kan. So that's the came idea, macam okay, coach cakap okay Fam, kalau nak training dengan saya, selalunya dia ada buat private training. So dia punya PT cost dia sangat mahal. I don't know lah, that time maybe 80 ke, so I'm not sure lah dia punya price tu. Tapi dia kata okay, kalau Afam nak, abang boleh bagi special lah. So shout out to Coach Din. Even Coach Din KJ pun dia coach kan. Yes. So sekarang Alif Sata pun sama. Memang mahal lah bro. So kita cakap okay coach, kalau saya kumpulkan dalam 10 orang macam tu, berapa coach boleh bagi? So saya kata okay, boleh lah bagi saya dalam RM25 satu kepala macam tu. Murah lah. Tapi I think setiap coach dia ada dia punya style apa semua kan. So dengan coach dia ni, semua orang tahu kalau nak training dengan dia, you kena datang Titi Wangsa. Ya betul. Dia punya base kat situ. So kena lari kat situ. So then that's how it start lah. So coach, saya sebenarnya tak ada nak lari laju sangat pun. Saya cuma nak lari, my goal is to run 10k bawah 1 jam. Oh, dia tengok kaki semua, badan semua. Faham, kena kuruskan badan sikit. Time tu kau berisi sikit kan? Berisi sikit lah. Ya, agak berisi kan. Kuruskan badan sikit. Lepas tu kena buat strength sikit. Boleh lah ni, bawah 1 jam mesti boleh punya. So kita dalam 6 minggu punya training plan lah. So basically 6 minggu tu untuk dapatkan goal bawah 1 jam. So dia memang betul-betul intense lah 6 minggu tu. Sebab kita dah panik kan, coach mana ni nak lari semua. Okay, kumpul-kumpul orang. So kita start kat Titi Wangsa and kita cakap okay coach, boleh tak saya nak buat projek. Nama projek ni Project 59 sebab dia nak lari bawah 1 jam. So saya carilah orang yang, I carilah orang yang nak lari bawah 1 jam. Cari geng lah. Cari geng. So kita start posting lah, buat IG semua lah. So you know that time memang IG is like one of the tools kan. So tiba-tiba adalah orang-orang yang you tak pernah nampak dalam larian ni datang, macam ada akak ni, ada a few abang-abang ni semua datang. So dia daripada 10 orang dia jadi 20 orang macam tu. So kita training lah dalam masa 6 minggu tu. So alhamdulillah my first 10k 55 macam tu. Dapatlah bawah. Tapi dia punya training sangat intense lah dengan Coach Din. I think kalau siapa pernah train dengan Coach Din memang during that hard training tu, during that hard training tu tak ada rasa apa-apa lah kaki. Ada selalu ada. Tapi kalau dengan Coach Din kaki sakit, lari. Itu je. Macam dia jenis yang traditional coach dia macam macam kaki sakit, lari. Nanti balik dia akan bagi tahu nanti balik ais apa benda semua. Nanti jumpa orang ni urut lah apa semua. So it's ongoing lah. So I think time tu lah you dapat penyakit yang semua orang dapat, which is shin splint. Semua orang dapat. So macam apa benda ni sakit ni coach. Sebab tak pernah lari speed interval and stuff. Tiba-tiba memang terkejut lah. Tapi alhamdulillah benda tu berjaya lah. So ramai dalam 20 orang tu, I think kita achieve dalam 80% yang dapat bawah sejam. Dapat bawah sejam. Ada yang PB lah. First batch. Ini yang awak lari dengan Acap dengan Mat Zul. Yes, dia orang pacing. Dia orang pacing macam Fam. Time tu saya lari sekali dengan dia. Finish belakang dia. So cakap Fam, nak buat 1 jam kan? Okay, duduk belakang ni. So time tu memang macam keep jogging. Ada orang kat depan dia. Pacer kegemaran. Pacer kegemaran. So I think the ending was epic lah. Dia macam dia dorang, lepas tu tiba-tiba dia buka jalan kan. Sampai kat situ aku dah macam tak nak mampus. I think macam I mean like being in the scene, bila kita nampak actually the shorter the distance sebenarnya lagi hard. Lagi intense lah. Macam because main 10k tu sebenarnya lagi keras. 5k lagi because the pace is faster. I mean if the goal is to do speed lah. So it's basically dia tak ada no room for mistake lah, sebab you ada 10k and you ada 1 jam je untuk settle kan. True. And then ever since that project, and then it grow bigger and bigger, is it? Because of that, alhamdulillah jadi 49 lah. Dia jadi still 59. So kita sebenarnya nak stop dah. So just for that one off project lah. Nama dia pun project. Yeah. Stop.
So tiba-tiba habis tu ada orang-orang yang lain-lain mesti bang, faham, saya nak buat bawah sejam ke bang? Saya nak buat bawah sejam tapi nanti the next race actually Toyota. Bulan 1 masa tu Toyota buat Toyota Outrun. Yes. Tu. Lepas tu cakap, coach, bulan 1 ada race nak buat ke? Okay, saya free je. Saya freekan kalender saya dan kita buat macam biasa. So that time was every Monday and Wednesday dekat Titi Wangsa. Apa yang kita buat, kita lari je. Coach tiup whistle, kau lari. Tiup whistle, kau lari. Menu semua Coach Din bagi lah? Coach Din bagi. So you just come and perform lah? Yes, perform. So RM25 tu actually goes to him directly. Tapi apa yang kita praktikkan since day one is actually my own initiative dengan Wando, kita punya captain. Kita keluar duit kita sendiri untuk provide water. Sebab kita cakap, kita been discussing macam kalau RM25 ni pergi lari bawa penat je. Lepas tu tak dapat apa kan. At least ada nampak so kita start fikir macam apa yang orang bayar untuk bagi dia benefit. So one of it is actually coach. Satu lagi air lah. Itu je yang kita mampu time tu kan. So kita bagi air lah. So air pun kita cakap buat air ni kita kena bagi yang standard, power sikit. So mineral water kita memang spritzer dengan 100 plus tu je kita provide. So coach cakap 100 plus dah cukup lah untuk semua orang. Alright, menarik. Project 59. Kejap, last question lah before we proceed. Sekarang approximately Project 59 punya members yang every hari apa sekarang? Thursday. Every Thursday night dekat UM. Berapa agak-agak kehadiran, I mean, kalau on average lah? Average sekarang 50 atau and sekarang semua berbayar tau. and closer to race dia akan jadi pernah lagi jejak 100 lah macam tu ramai lah. And kalau all the viewers nak tahu ni, dua-dua ni UM sayang ni. Pengguna Tegar UM. Seorang yang Rabu, seorang yang Khamis. UM Kalau Arena. korang kalau nak datang UM, kalau nak buat session kena datang hari lain lah. Alright, jadi back to Azlani lah. Azlani, I mean like kita nampak Azlani more towards the apa nama permainan orang gila. 50, 60, 100 km. 100 km. Trail. Yes. Ultra. Oh kan. Yeah. So I mean like, did you go directly to trail ke you dulu sebelum ni main road dulu ke something? I mean, have you started during sama je cerita main bola betul ACL. Sama. option dia lari je lah. Cuma dia kena 2 kali, saya kena 3 kali. Kaki yang sama. 3 kali kaki Awak sama, tackle dia ke, Bob? 2 kali. Tak, Maybe lain. Masa tak kenal kita tackle each other lah. Tak, tapi semua kena sendiri. Lompat Yes, landing tak betul. change direction. Yeah. 2 kali. So dia kena lambat dah. So maksudnya awak sekolah main bola macam biasa? Main bola dulu. uni, bola, tenis, bola dengan tenis. Tenis. Bola dengan Roger tenis. Federer lah. Lepas tu lari. Siapa idola awak? Tenis. Rafael Nadal. Patrick Rafter. Wow, orang tak kenal. Okay, tapi memang dulu pun masa time sekolah memang lari. Dulu dia punya bib tu bib kain yang potong-potong tu je. Oh, itu lama tu, 2000. I think I start masuk lari tahun 99-2000. Oh, dah ada Ni dah. merentas desa lah. Tak, memang yang under federal territory punya. Bomber run lah, apalah. Oh, 1999 dah ada Dah ada. Oh, pakai kain. Pakai kain, potong cat yang nombor yang Itu cat. siapa yang power? Vimal lah. Masa tu Vimal baru 3 tahun tu. Vimal tak Yang ada. buat ni, yang pegang rekod Masa tu Rama lah. Rama Chandra. Rama Chandra. Kalau Rama Chandra. nampak pun memang Rama je selalu. Ya, Lepas dia tu, lah selalu. Dataran memang pusing Bukit Tungku je dulu. Kalau route dataran tu Bukit Tungku standard. So I main bola, kena ACL 2006, operate. Lepas tu kena balik 2008. Dia ada leg. And third time 2016. Lepas 2016 tu dah cakap tak nak lah. Third time main bola dah cukup lah tu kot. Gantung boot lah. Cukup lah. And then my friend ajak pergi, my cousin ajak pergi masuk lari trail. Dia ajak pergi Bukit Kiara. Tak, Bukit Apek dekat Ceras. Bukit Apek. Bukit tu Saiful Apek. tak, ramai angka-angka Cina. Oh, Apek ramai Apek. Nama dia macam racist sikit lah. Tapi macam tu lah. Macam mana kan. Memang kalau Google pun nama tu keluar. So pergi situ best. Lepas tu nampak ada 2-3 orang training. Tak silap saya, salah seorang tu saya nampak Acap Ghazali. Acap Ghazali. Acap Kuching. Saya nampak Acap Ini Ghazali. tahun berapa? Tahun 2000, dalam 2016-17 kot.
Awal dah. 2008. Awal dia kat dalam hutan dah. My first race 2018. So mungkin around that time lah. So sebab lepas operate tu memang tak ada buat apa lah. Basikal pun jual. How many kilometers asal ni? My first race is dekat Johor. Masa tu saya duduk Johor. 15 kilo ke 20 kilo macam tu je. 15 18 trail. Tapi dia naik macam pencawang. Turun ikut trail. Naik road. Tapi trail ni actually macam buat sakit lutut juga. I mean like it's not sebab dia uneven surface tapi yang tu what people thought lah kan. Tapi bila I run road lagi sakit. Bila lari trail sebenarnya dia softer lah. Dia uneven tu it's technical kan yang tu. It's macam your ankle lah. Tapi it's actually strengthen. For road runners pun actually bagus sebenarnya. Awak pernah lari trail lah, Faham? Saya tak ada. Saya jungle trekking pernah. Last saya pergi masa tu tengah yang pakai pegang tali tu. Blind trail. Masa tengah viral tu Broga. Semua orang nak pergi tengok matahari kan. Sekarang Broga pun dah terbakar bro. Itu je lah last. Broga aku tak pernah pergi. Itu adalah basic lah. Kalau itu paling famous lah dulu. Itu jungle trekking lah. Jungle trekking lah panggil. Itu tempat healing lah. So 2000 sebab senang Faham. Tapi race tu first time 2018 lah. 2018 lepas tu 2019 tu banyak race lah. 2019 tu start betul-betul. 2020 dah MCO. Tak ada lah. Tapi 2019 tu I did my first 50 lah. First 50. So 30 buat 2018 dah buat 30. Lepas tu tahun depan tu dah buat 50. From then on memang 50 je lah. 50 je sampailah baru 2 minggu lepas. Apa ni? Bali buat 100 tak habis. Sampai 50 je. So dah biasa buat 50 Kenapa tak habis? Adakah sebab tidak cukup training atau tak cukup training satu. Elevation training tak cukup. It's challenging. Tapi berapa masa EG? Tu EG total 7,200. Itu 50 ke 100? 400. 400 Tapi I managed to get until 50. Around which is 3,600. Memang 49 km 3,600. 3,600 is I think sebab diorang cakap lah jaga dengan AMS. Ada orang pening, ada orang rasa macam hallucinate, ada orang macam AMS apa? Yang acute mountain sickness. So my AMS is sleepy. Sebab masa naik yang gunung yang second Gunung Agung tu, dia punya elevation straight 2,000. 2,000 naik macam tu. Masa naik tu pula pukul 12 malam. Dah 2 malam 3 malam I tidur pukul 10 dah masa tu. Waktu tidur awak lah. Memang dah waktu tidur. Nampak pondok. Uish, ni ada 3 orang tengah duduk Best ni. Duduk kejap. Diorang cakap, "Pak, saya pergi dulu, Pak." Tak apa, pergi dulu. Aku pun tutup lampu, sambung tidur 20 minit. So I so slow lah. Banyak kali I stop, nap. Tapi stop, nap. Tidur tu 20 minit ke bangun dah esok? 20 minit betul. 20 minit tu. Sebab ada orang lalu lagi kan. Macam ada orang lalu esok lagi. Bangun 20 jam bro. So ada banyak kali lah berhenti. Lepas tu kat water station yang ada dia between dekat yang Agung tu ada water station kecil. Dia panggil water station cowboy lah. Ada kursi camping budak yang kecil tu 3. Lepas tu bila tengok belakang ada gaung. Ada gaung. Tapi sebab malam kan, gelap bila malam you memang concentrate on the trail je lah. So masa tu I dah tengok time. Sebab the cut off time masa untuk turun balik, naik puncak turun balik is 8 AM. Check. So I naik tu jumpalah my friends. Ramai dah keluar. Jumpa Balkis, jumpa Rashid, jumpa Abah Admi. Semua dah patah balik. Yang Abah Admi dengan Kak Lela memang I tag on. Lepas tu I lost them dekat climb tu lah. Sebab I also sleepy, I macam go ahead lah. So dia orang dah turun. So masa I jumpa tu there's another 1 kilo kot. 800 elevation. Macam tengok time ni dah dekat sunrise. Tak apa lah, saya sampai sunrise je lah. Sampai dekat Agung tu sunrise, lepak sana 2 jam. Tu je lah. Yalah. Tapi yalah, I mean like I heard a lot macam geng-geng trail ultra ni diorang kejar cut off time lah. Sebab every checkpoint ada cut off time. Cut off time. For races yang panjang macam tu memang dia kena buat macam tu lah. Kalau tidak takkan nak tunggu orang yang last yang jam lah kan. Sampai esok lah tak habis kan. Betul. So
itulah good experience for my first 100. So next month I have 85. Itulah trail Amal. Dia menyesal tapi dia register. 85 km 6,000 EG. 85 km 6,000 EG. Dekat Jogja. Dekat Jogja. Dah off Jogja lah. Tapi apa yang best I see from dia punya story kat IG, I think it's the scenery is nice lah. Dekat. Yeah, it's like scenery. That's very precious lah. You start with like 100 plus people lah for that. Yeah. But you always banyak masa when you're alone lah actually. So it's time for yourself. You nak apa? You kat depan pun you're alone. You kat tengah pun you're alone. At least you akan boleh like 1-2 minutes alone. Kalau you laju ke, you slow ke, kalau you stop, memang akan ada orang after 2 minutes later. So I mean, of course you have you've done this from 2016. I think of course everyone ada dia punya end game and big goal. So what's the big goal actually playing trail ni? Or you just playing this for fun or how? The goal memang I nak pergi UTMB kot next year. Now UTMB Mont Blanc. Yeah, Ultra Trail de Mont Blanc. Dia speaking. Yang lagu ni tu Itu kira macam world major untuk trail lah. Itu macam kalau orang trail tu pergi haji lah. Orang Malaysia kita ada yang dah dah ramai kan? Malaysia. Abang Effendi semua dah. Malaysia ramai lah. Kak Lela dah UTMB yes. distance. Apa tu yang hari tu Akmal yang tinggi. Akmal dah 2 years ago. Ikmal belum. Jangan. So they buat susah since 4-5 years ago. Yeah, you have to collect the Thanos stones. Dulu you have to have the index and then you ballot. Now you have to have the index and the stones. What's an index? Index tu you lari the trail race memang dah ada you punya points lah kira. So ada certain race lah yang you kena race there and then you macam betul. You qualify lah. Yeah, you qualify for the ballot lah. Tapi now you have to have the stone juga to enter the ballot. So the more stones you have, the more chances you get. Dah cukup dah stone nak pergi UTMB. Sekarang baru 7. Boleh lah nak masuk ballot. Tapi I ingat dia kena ada berapa? Thanos ada 5. Boleh je. Thanos ada 6 kan? 6. Sikit dah cukup. Tapi itulah I nak try to get few more this year. Tapi tak tahu race yang boleh bagi the banyak stone is Chiang Mai lah. Dia nearest to us is Chiang Mai. Sebab dia double stones. Sebab dia major. Faham? So ballot dia after Chiang Mai. So kalau dapat pun tahu dalam bulan 1 macam tu. And then you dapat, you bayar, you itulah. Faham? I think dia punya fee pun bukan murah bro. I mean like trail ultra ni lain game. Kadang dia tak ada prize pool pun tapi dia punya ni mahal kan. Dia tak ada prize sebab tak nak bagi Kenya menang. Kalau tak Kenya naik panjat. Kau tidak kalau ada tu. Tapi I saw this one macam I don't know, it's a competitor ke apa, nama dia Golden Trail Series. Dia macam lagi macam hype. Yes, Golden Trail Series dia lain sikit daripada UTMB punya tu. Golden Trail Series dia macam I think dia ada 5 races and 1 grand final. Faham. 21 or 42 kilometers. Ini kat mana? Kat Malaysia ke? Tak ada kat Malaysia. Dia ada walk yang China lah. 2 days ago on Sunday itu ada satu race yang full marathon yang Zegama tu. So Zegama tu is a full marathon with 5,000 EG. Yang menang tu buat 347 5,000 EG. Gila bro. Yang menang tu Surface apa? Surface trail or trail? road? Trail 5,000 EG 5,200 EG 42 km lah. Laju gila. Yang perempuan, the girl did 427 5,000 EG 510 pace. Gila bro. Laju. For trail dia yang climb. Banyak. Ada yang memang dia orang power height je, tak boleh lari pun. So next is Jogja lah. So we wish you finish lah bro. We wish you kena habis lah tu. we wish you a Merry Christmas. Kena redeem lah. Kalau tidak tak payahlah lari dah. Balik 50. Okay, now we go back to Afam. Yeah. Macam Project 59 ni pula. You guys akan stay forever 10k ke ataupun dia akan ada project Sabtu? Is it going half marathon? Yeah, Okay. is it the idea? Sabtu Ahad tak ada. So Sabtu hours. I think bila masa kita start yang second one Toyota tu, Okay. It's actually dah start ramai orang lain yang ambil HM ataupun yang ambil full dah start join juga. Faham. So then kita start to educate them lah. Actually Project 59 ni bukan untuk 10k
1 jam je. So Sebab asal dia dah jadi branding. dia dah jadi branding. So kita takkan nak macam nak tukar nama apa kan lepas ni kan. Macam pakai je lah apa yang dah ada kan, because dah orang dah tahu. Nanti orang tak kenal. So kita goreng lah dia orang, kita cakap okay, untuk HM kita buat 159. Okay, tambah untuk, satu untuk full it's gonna be 359. The idea tu ada The idea kat situ lah. So macam okay lah, kita guna je lah nama ni kan. So padahal semua buat sejam 45. so macam tu lah. So dia punya starting point dia lah kat situ. So bila Toyota tu dah start, semua orang dah ada yang ambil half pun dah start join apa semua. So the interesting part about this is actually you tak pernah nampak orang-orang ni dalam scene larian yang macam kita selalu nampak orang-orang yang selalu kita nampak. Betul. Orang sama kan. Orang yang sama dekat event apa semua. Yang ni macam orang-orang yang akak-akak office kan. Macam students ataupun yang baru nak start lari. So dia jadi macam masyarakat majmuk sikit dalam tu kan. So kebanyakannya I think range of age dia semua 30 ke atas lah. And barulah start sekarang, Working class lah mostly. Working class lah. So and then sekarang barulah ada you nampak kids apa semua. Dekat masa zaman Coach Dane tu memang dah start ada kids, sebab tu budak-budak sekolah. So coach memang dia ada session dengan budak-budak sekolah. Tapi dia cakap okay, why don't you guys join je abang-abang ni, because kita akan buat benda yang sama. Menu is the same. Menu is the same and everything. So and also dia orang rasa safe sikit bila lari dengan abang-abang ni. Yalah, boleh jaga-jaga jaga-jaga semua kan. Especially dekat Titi Wangsa tu, you know, kita like, banyak bro. So kita lari kat dalam. Lari kat dalam taman. Dia ada satu loop tu. Ni yang ada court tu. Yang ada court tu kan. Loop kecil tu. Loop kecil tu. Mini stadium, macam mini stadium. Ada stand sikit. So kita lari dalam tu dengan budak-budak tu lah. So then that's how it start lah. Ada budak, ada you know, pertengahan, and ada yang akak-akak semualah. Macam tu lah. Tapi itulah pergi lari, I join. Dia pernah Azlan ni pernah join sekali. Sampai dah injured kejar budak-budak tu. Yes. Dah tak pergi dah. Laju bro. So macam mana Coach Dane punya training kan, dia actually macam bila budak-budak ni train dengan orang besar, dia orang punya adrenaline ataupun dia orang punya competitiveness. Dia punya training tu is gonna be a different lah, sebab dia orang biasakan dengan orang-orang besar. Dia follow adult. Adult tu kan. So basically dia orang punya effort tu agak lebih lah kat situ. So that's why dia, kalau you notice Coach Dane punya budak-budak tu semua doing well lah sekarang. Betul. kan. Ada yang main semua. So bila mak bapak dia orang pun cakap macam saya lagi suka dia orang training dengan abang-abang ni. So at least dia orang punya level tu naik sikit. Naik sikit lah, macam tu lah. So that's how it works lah. I mean like from you guys punya perspective lah, I don't know lah, maybe because kita tengok budak-budak sekarang semua pun laju-laju and they start very early. And they are dia orang di-introduce oleh proper training, proper shoe all kan. Do you think budak-budak ni ke yang akan break all the record-record yang dah lama? I think good question tu sebenarnya. Tapi it depends. Dulu mana ada macam kita access semua tak ada. Betul. Sekarang access sangat luas. IG boleh tengok, you know, you can see. And then I think almost every week ada races. Betul. Sekolah pun punya Merentas desa pun tak macam kita dulu. Sekarang you tengok kita macam keluar pintu pagar tu dah terus melencong pergi. Dulu pakai kaset takraw. Sekarang Vaporfly, Warrior. So kan kita kena ambil duit dulu. Kena minta derma. Minta derma apa semua. Jaga ketat kan. Yang tu lah. So kita keluar pagar sekolah, kita dah terus pergi lepak, beli rokok apa semua kan. Budak kelas belakang macam tu kan. Kan budak-budak buat drill bro. Dia orang macam warm up macam pro kan, professional kan. Lepas tu ada coaches pula yang tunggu while they running and all. So I think it's gonna be a different, tapi it's actually depends on dia punya lifestyle jugalah. So ada juga yang macam consistency tu lah. Yes, ada yang training betul-betul memang ada talent apa semua, tapi bila dia dah kenal dunia lepas sekolah dia sudah ada cinggil lah, ataupun dia akan bertukar sport lain, kita tak tahu. So benda-benda macam tu lah. Tapi kadang-kadang kita punya limitation is also yalah, benda ni at the end of the day the reality is kita susah nak make money from it pun. So end up dorang nak sama belajar and all, and then dorang forgotten about their passion. Yeah, so because I mean like kalau kita goes into that the records pun, the last one was in 1997. Apa tu? I mean for all this fast runners. Record lah. Padahal dorang pakai kasut flat je dulu. There's no different technology. There's no basic teknologi lah. Tapi buat 29, 30, 10K kan. Yes. Tak, dia
tak tahulah, sekarang more information kan. Kalau tengok budak-budak have more information, they got through access like through IG, TikTok, semua ada. AI Kita dulu sekarang. I don't know, I selalu beli newspaper Melaymel Melaymel sebab nak tengok rekod. Maksudnya my favourite dulu Hisham El Garouch. So I lari 800 and 1005. Yelah, kalau contoh hari ni Olimpik kita nak tengok result esok kita tengok paper. Sebab Melaymel dia publish lambat. So dia akan ada result yang pukul pagi tu. So yang Europe punya tu semua ada dekat Melaymel. Dia ada full lah, dia ada full report dia. So yang tu je. Lepas tu baru ada internet lah apa dan semua. tengok TV lah. Kalau RTM ambil ada ambil dapat right sebab tunjuk. Kalau tidak gambar still lah macam tu kan. Nak tunggu result pun sehari. Apatah lagi training approaches kan. Ya, nak cari nanti loading pun macam ni. Nak tengok training plan kan. Ni dah keluar dah laju. Okay, I mean like I've been wondering also about the trend bila cakap pasal lah selain budak-budak. I tengok sekarang like maybe in the US and everything, running scene ni bukan saja the sport enthusiasts, fashion guys pun dah start into it, brands like local brands and all. And I think maybe the pioneer is Project 59 lah. Yang memang dari awal collab with our local brand, lifestyle lah, lifestyle punya fashion. So I mean like what's the strategy behind it? I mean why is the collaboration two elements lah. Macam you guys nak gabungkan elemen ni kan, apa dari segi korang punya pandangan tu. Even kita tengok, kalau tengok Project 15 punya baju pun lain style. Betul. So dia ada gaya like sikit macam lah. kalau kita dulu baju kan very basic lah, Transformers. Ada tajam-tajam kan. Now dia dah macam very fashion. So people nak pergi pun nak pakai baju yang fashionable, something kan. Every accessories pun dah ada smart. Topi, headband. So benda-benda tu actually start when kita getting bigger lah. So bila kita getting bigger after Coach Din. So because Coach Din ada fokus benda lain, so dia nak fokus dekat budak-budak. So and kita start to keluar daripada Titi Wangsa tu, cari tempat lain. So that's when we start buat dekat UM. So bila kita buat dekat UM ni, is involve a lot of money for sure. Sebab nak dapatkan track tu, I think Azani pun tahu, kena bayar cost dia. And kita been introduced to Coach Faiz, basically ISN coach lah. So Faiz Makfur and juga Coach Saiful, dia punya assistant. Shout out to them tu. Okay, sebab dia orang I think dia merealisasikan impian kita orang lah. So basically macam coach, kita orang nak sambung project 59 ni, tapi kita dah ada bigger crowd and kita nak our priority is actually safety. Safety lah. So kita cakap tangan kita nak lari dekat Titi Wangsa tu ramai-ramai. And because it's actually public park, so sometimes ada yang kita lari, ada orang tengah cross naik basikal apa semua. Ada pernah jadi macam tu. Ada yang kita datang ramai-ramai, tiba-tiba parents tu tengah piknik apa semua. Dia orang bising macam, "Oi, kita orang ni apa semua." So kita orang pun it's not too suitable lah. So then that's when UM start lah. So because kita pun ada, I myself ada connection dengan UM punya sports science team, because I did a lot of events, research lah dengan orang semua. I think daripada tahun 2010 when we run KL semua tu, kita dah bekerja dengan Prof Naha tu semua tu dah quite sometimes lah. So I cakap, okay coach, boleh tak kalau kita nak guna ni kan, sebab kita pernah guna. Basically it's you need to rent the stadium, I think 8 jam macam tu dalam 3,000 4,000. Lepas tu kita dengan Wan macam, okay Wan, why don't you go and talk to them. Kalau kita bayar amount yang sama 8 jam, so basically seminggu kita ambil 2 jam pecahkan lah. So nego dia kata okay, boleh sebab tak ada orang buat lagi macam tu. Macam okay lah, kita pun agree lah on that. So bila dah start benda tu, and the first one yang I think yang support kita is actually Ashadi daripada Box KL, and juga Kak Zeti daripada Boom Chas. Ni Box ni. Box KL ni, and Kak Zeti daripada Boom Chas. Dia cakap, okay faham, kita suka apa yang you buat ni, the community things apa semua, tapi what we can help. So I cakap, we need support lah in terms of duit yang kita perlukan untuk bayar coach and bayar stadium. So I think along the way daripada tahun kita start guna stadium tu last year April sampai this year April, so total of money that we spend is about 80,000.
You imagine lah macam mana kita dapat duit tu. So and of course because of the merchandise yang tadi tu daripada PKL, okay, shout out to PKL juga, because it's their own initiative juga. Macam okay, faham, because I approach Mamak dengan bak ni lama. Cakap kita orang sebelum diorang lari. Sebelum diorang lari. I see. Tapi kita kenal lama lah, kita dah berkawan lama semua. So dia macam boleh ke nak buat baju untuk korang ni tapi kita orang tak lari. Nombor satu. And kita orang is a skate brand. Nombor dua. So dia orang macam you know, tolak tarik kan. So until one time, so okay lah, I prepare a few shoes. I bagi bak, okay, ni kasut, try pakai and lari. Okay, so dia kata, so macam mana nak start lari ni? Lari je. Lari je. So betul-betul zero knowledge lah. Ini soalan famous dekat Malaysia Running Group. Facebook. Macam mana nak start lari? Lari je lah. Pakai kasut, you lari. Kalau you rasa you tak larat, you jalan. Itu je. And lepas tu cakap, okay. So bagusnya diorang ni, actually they try to understand what running punya people needs. That's why dia start lari kan. Dia tengok macam, okay, now I understand apa yang running ni nak. And I think it's the right time juga masa kita approach diorang. Running dah jadi macam part of lifestyle. So dia just bukan lari saja. Ada orang lari untuk gaya hidup sihat. Ada orang lari because nak turunkan berat badan. Ada orang lari maybe nak achieve their PBs and all. Tapi at the same time, all these people, dia ada their own lifestyle ataupun style tersendiri yang diorang tak nak nampak terlalu macam performance. So that's how the idea start lah. Macam okay, kita approach PKL apa semua, kita nak buat baju untuk track sebab kita dah launch kita punya track session. So that's how kita start lah. So alhamdulillah dia jadi macam spontaneous lah. Macam okay mak, okay, kita buat macam ni. So you know, diorang pun ada diorang punya designer and all. So benda tu jadi pam. Jadi dan kita tengok sampel apa semua. And dalam masa 2 jam when kita launch tu, kita buat first dekat box tu masa kita buat lari tu, introducing the track night apa semua. Baju tu terjual dalam masa 2 jam 150 helai, sold out macam tu. So kita tak ada buat online, kita buat kat store platform je. So duit daripada situ is actually divided. Separuhnya projek punya tabung masuk. That's how we got the money daripada Buncas, daripada box untuk bayar stadium. That's how we get 80,000 tu lah. And so every session kita spend about RM200 untuk air. So you imagine Wando, the captain is always the one yang bertanggungjawabkan untuk make sure that there's a ice box, there's a 100 plus, there's a air semua dalam tu lah. So kita memang daripada dulu 100 plus dengan ni because advice from Coach Faiz juga, 100 plus is actually the best you know, isotonic drinks for runners, especially when you do hard workout and all lah. So kita still praktikkan benda tu and kita reduce the fee. Is because for us macam okay, if you bayar this kind of amount, apa you dapat? So you dapat knowledge daripada coach, you dapat a safety environment for you to run, free parking, free drinks, and you balik pun you dah dapat apa yang you nak lah based on whatever yang you bayar lah. So that's berbaloi lah. So bila kita nampak benda tu macam okay, and daripada situlah you nampak all these macam sneakerheads, bukan sneakerheads lah, macam geng-geng diorang ni, skaters apa semua kan, Brian semua tu dah start lari, dah start datang, join apa semua. So they feel like macam okay, maybe I don't run because of aku nak achieve PB ke apa, I run because of my health. So that's how we start lah. So daripada situlah kita dapat our funding untuk sampai sekarang lah, alhamdulillah, untuk sustain lah. And of course dia ada turun naik for sure. I think it's a good exposure untuk orang yang luar industri. I mean, panggil luar industri. Dorang, I mean, the element, the two combination between running and lifestyle tu you membuatkan orang yang berada di lifestyle punya industri akan keen untuk macam style lah lari. I mean, lari ni boleh laju, boleh style. Yes, betul. Ada orang yang lari nak style je. Memang nak handsome je, bro. Tapi why you do one if you do both? Ada yang baru lari lepas tu dia beli baju apa? Tengok baju Satisfy semua, baju lubang-lubang. They want to look good lah kan, basically. Satisfy itu dekat Bali, yang geng-geng Indonesian ada yang every category, top,
Vest Tapi dah memang- 2000 lebih. Tapi memang Kalau ada nak gosip pasal Indonesia ni kan, you know, hari tu masa kita lepak dengan diorang ni punya level of FOMO, diorang punya world major tu semua tak pergi ballot, semua beli package. Bayar. Bayang because they got money Yeah. Crazy Bayar. lah diorang punya Bayar je. level of Charity. Betul. I mean like we saw runners and then diorang ramai. Even world major macam baru-baru ni we went to Tokyo. Diorang punya gang saja around 200 plus. Pandang kalau jalan sikit jumpa Indonesia. Dia orang macam buat rombongan lah. Rombongan. Betul, rombongan. Yeah. Tapi in term of yalah cerita-cerita pasal brands ni, Kenapa awak nak tanya soalan sensitif ke? tak, Indonesia punya Nak tanya soalan buat sensitif. local brands, diorang tu, and then the community support tu like very Yeah, strong. yeah. Kita tengok barang-barang larian kalau dekat Indonesia, pergi toko ni, sebab ni ada lagi toko lain yang like a lot Yes, of yes. Indonesian brands lah. So kita dekat sini kalau dari segi local yang macam running punya brand masih tak ada sebanyak itulah. Kita tak banyak lagi yang I mean macam Voltra tu semua yang tak banyak yang nak buat. I think Peak is going towards there lah. Yeah, I think dekat situ Peak boleh capture a lot of capture a lot of people lah daripada so yang kita bukan nampak lari. kita nampak yang macam all their I think followers, ramai je yang beli baju tapi dia tak lari pun. Datang beli baju balik. because dia Sebab smart. dia pakai untuk dia lari maybe ataupun dia pergi mancing ke pergi Tapi dia pakai lah baju. basikal ke apa kan. Pakai pergi main pickleball. Pickleball. Yes, ada a few of my friend pakai untuk pergi tournament pickleball. It's because end of the day dia memang baju untuk bersukan tapi nampak style. Right. So benda-benda macam tu lah. Tapi maybe cost juga kot. Sebab Indonesia kan, cost diorang produce pun kat sana. Yes, So, Di sana banyak kilang. banyak kilang yang even I don't know, mungkin Yeah. sebab I tengok yang ada trail punya barang pun yang Indonesian made tu very quality. Very quality. Yes. Ada jacket, top, seluar memang it's owner dia yang one of the RD of the trail lah. Yeah. So dekat semua race Indonesia dia buka dia punya tu. Dah famous lah brand dia. So yang official jacket ke apa, brand dia sekarang. Yeah. Brand Indonesian brand. Sebab I think Indonesia dia ada dia very fokus dekat dia punya local scene. Daripada dulu lagi. And apa yang dia buat dia akan support local scene. So that's what I think for me also kenapa kita tak support kita punya even local. Timnas dorang pun sekarang pakai local Yes, punya baju. yes. So kenapa kita tak support kita punya local punya ni, because we can start to create ecosystem untuk support all these local people. Yeah. Kan. So daripada peak, lepas tu lifestyle, lepas tu pergi ke coffee, cafe, business box apa semua. So there is actually a circle of ecosystem yang kita create. At the same time is like helping our friends in the business and also betul. at the same time project dah dapat lah benda-benda It tu. benefits all, Yeah, covers it's like all circle lah. lah. Yes, it's a betul. circle lah. Semua dapat sehat, dapat lari. Itulah the dapat idea baju sebenarnya. smart. Yeah. Macam Lani kan, I mean of course lah, you guys are the behind the brand, Behind the scene punya people. Orang ni, you guys I mean like from your perspective, you guys rasa all this running trend ni akan stay sampai bila, sebelum dia bertukar ke trend lain, ataupun you think it will goes on? Sebab sekarang I think ramai gila orang lari. It's Basically global- everyone it's global is effect running. lah. Yeah, I Because think it's global not trend. Memang paling nampak, Jangan jauh. paling nampak is after post-COVID lah. Yeah. Post-COVID. Sebab during COVID tu orang tak dibenarkan buat apa-apa, so orang run. Lana rumah. After post-COVID tu, running club macam mushroom. Sini kan. So I mean like from your perspective, do you think this trend will goes on lama ataupun How long will it last? ataupun it's just gonna be a pickleball 2-3 years? Ya, sebab sekarang lari tu lawan dengan pickleball kan. Sebab tapi macam I tengok last weekend lah, we did our pickleball punya tournament, 1 hour pickleball. That weekend ada I think got 7 tournament pickleball. In that weekend alone. That weekend, Saturday and Sunday. Different venue Yeah. across Klang Valley. Yes. Gila. I'm not sure Klang Valley ataupun campur Penang sekali. Penang pun sekarang ada tournament dah. And Dorang offer price ke? Perak, pickleballnya price lagi best. Power. Pickleballnya price you. Orang ada cash money semua kan. Cash money, the Nasi winner. Hamzah main pickleball Dia, apa ni? dia dah saing tenis lah. Dia lagi mahal pada tenis. Yes. The entrance fee is more expensive than tennis. Because tennis last time when I used to play, you get 100 ringgit kan. You can play single, men's double, mixed double. Yeah.
Ni with you that nak RM100. with that RM100. But I don't know lah, lama tak main kan. So tapi I think it's still the same. Still RM100-150. For pickleball, I think it's $150 for each category. So you nak masuk 3 kategori, Oh, lagi mahal. Dah Yes. RM450. $450. Yeah. And then they like, okay lah. And then it's, to me, the paddle also more expensive than tennis. Sebab the paddle tu is carbon. And then it's also like harga dah sama macam raket tenis yang player pakai. Wow. 800, 1000. And lifespan dia tak lama. Tenis boleh selagi tak crack, kau tukar je lah tali tu putus, tukar tali putus. Yang ni crack betul ada bunyi-bunyi tu akan tukar lah. Wow. So that's like kalau you main all the time, that's like 2 months. Yeah. It's actually is an expensive sport. So going back to running kan. Okay. Running tadi kalau tengok trail dulu orang boleh plan lah. Macam bulan ni ada race kat mana. Bulan ni ada Pahang. Bulan ni ada Penang. Bulan 7 ada Kaltra. Awal bulan 7 ada Kemensah. So sekarang macam ada trail dekat mana ni? Ada je event sekarang. Tak tahu mana hari tu dekat my mum punya kampung dekat Kemaman tiba-tiba ada orang buat trail. Macam Mana-mana mai. ada trail sikit lah, dia kira panggil trail lah. Lari road. CP trail pun dah panggil trail lah. So banyak event. Macam lari pun, macam road running pun, macam you can just almost every week ada. Yeah, almost every week ada. Betul. So dulu masa I tak ingat lah, I think it was like 2 years ago kot. 2 years ago ada one weekend tu kita kira ada macam lebih kurang macam pickleball lah. Probably ada 7 road event, and then masa tu mountain bike, basikal pun ada sekali. So like memang it's a good thing, like ramai more into sports and tu. Tapi kalau macam tak, okay, dia orang organizer boleh bagi one thing about yang they organize is one thing. I think water station kot. Kalau trail is water station lah. Yeah. So you organize lah. You nak buat duit cepat ke apa, I don't know. Tapi you jagalah part water station. Yeah, that's very crucial for That's trail like runners. you charge people this much. Yeah. Tapi kalau you laju tak apa. You laju you dapat lah tembikai baru potong tu. Fresh, merah semua lagi kan. Penuh lagi. Kalau you dapat dah berair, dah bertakung dah. Tinggal warna hijau-hijau, warna pudar-pudar tu dah. So kalau you tak laju lah, kesian lah kan. Orang-orang yang baru-baru masuk dia macam alamak. Tak ada dah. Selalu ni nak cakap kesian lah kat dia. Kadang-kadang aku pergi tak ada bubur lah kan. Sebab dia kena tidur 20 minit. So, tapi macam tu lah. Macam even road pun you do proper, like kalau road I rasa macam tutup jalan tu. Yeah. Sebab macam kita tengok kadang-kadang macam jalan tak tutup betul, tak jaga betul. So tengah-tengah lari tiba-tiba apa runner tu kena stop, ada kereta nak masuk sempang. Yeah. So it's bukannya macam annoying to stop lagi, bahayalah. Bahaya. Lagi satu, lepas tu budak-budak yalah macam 59, time tu pula dah 57. Tak lepas ha? Lepas lah. Dah kena stop kat traffic Ada light. 300 meter kan. Aduh. Pam, what's your thought lah? Tengok a lot of people, I think you start from 2022-23 from your, dekat from your circle pun yang P59 pun dah grow. Tapi keluar daripada kelompok your team, you tengok bila you pergi event kan ramai kan, you tengok Standard Chartered 1 hour 2 hours sold out. What do you you as working in the industry as well, what's happening lah currently? Apa yang sedang berlaku? Yeah, I think it's benda tu is benda yang bagus lah sebenarnya. I think running, kalau based on your question, berapa lama dia boleh bertahankan. So I think running is forever lah, because daripada dulu sampai sekarang running tu still ada. Yeah. Ada orang, tak ada orang, event tu still on. If you tengok Standard Chartered pun dah berapa tahun dah tahun ni. Yeah. I think dah Lebih start from 2009 kan. 2009 dah close 17 years. Cuma ni semalam saya baca ada dekat Thailand ke. Apa? Orang dah bayar semua, datang event tak ada event. Boleh macam tu? Mal, kita buat macam tu kan? Ada kemah dengan art je. So I think looking at this growth of running tu, I think is something yang bagus. And also macam sekarang kita cakap because of running tu dah tapping into a lifestyle punya market.
So dia dah jadi lifestyle. And then you nampak dah macam cafe pun dah start buat, you know, like running apa semua, early breakfast coffee and all. Collab. So dia dah jadi lifestyle lah. So, Ecosystem lifestyle. Dia jadi lifestyle yang sangat bagus lah. So ada orang yang lari setakat lari 2-3 kilo, dia nak lepak kopi dengan kawan dia. So I think benda tu akan ongoing. Cuma trend dia akan berubah lah. It's either maybe dulu, sekarang maybe focus on, dulu is focus on memang performance. You akan nampak orang pakai seluar yang 3 inch lah, you know, all these kind of split shot. Sekarang you akan nampak orang yang pakai yang macam dress up macam big t-shirts, tights, cotton apa semua. So I don't know, maybe in future dia datang balik kepada performance ke apa semua. Definitely it will evolve lah. So dia evolves like fashion lah. Fashion dia akan evolve. Because is macam saya cakap tadi, is a global punya tapi benda. Foundation tu masih ada. Just sebab how you do it lah. Sebab yang paling senang I think untuk sukan, untuk bersukan, untuk you living healthy lifestyle is running lah. You ada kasut, just need a pair of shoe. Pair of shoe and you run. Dia tak ada syarat pun you kena pakai barang ni, kena pakai barang ni apa semua. Dia bila you jumpa kawan-kawan yang macam sial sikit ni, bro apa kasut bro. Tapi I mean like, apa sukan pun sama je. Betul lah, basikal sama. Tapi actually once kau dah masuk group, masuk group, tukar racun banyak. And then most of team sports pun memang you need to run for your fitness. Running is dia punya basic lah. Part of training. Fitness. It's a basic thing lah. Macam I start lari, macam kita, my friend yang lain-lain macam, Faham aku nak lari, aku tak ada kasut. Okay, beli kasut. Baju diorang pakai lah, baju. Dia minta kau kasut je, Pam, nanya. Kan, baju apa lah. So baju dia pakai lah, baju cotton tee apa semua kan. Then bila dia dah start lari, dia dah tahu apa benda semua, dia sendiri yang ubah benda tu kan. Macam kena pakai jam kena pakai ni, kena pakai tu kan. It involve lah sendiri kan. Tapi I rasa running tu akan all the way, cuma trend dia bertukar. Style dia akan bertukar, ataupun orang-orang yang lari tu akan bertukar lah. For sure. And maybe the young generation lagi 10 tahun, budak-budak tu sekarang dia dah pakai style lah kan. I don't know, maybe in future dia pakai baju kemeja ke lari apa, tak tahu lah kan. So maybe that's how it works lah. And then the format of the races changes. Mungkin the racing organizer tukar cara format lah. Cut off time. Sekarang tengah gaduh pasal cut off time. Cut off time. I think I agree with the format. Macam when you know benda-benda yang macam apa, Satisfied Bandit ke apa benda ni kan, yang hype ni ni masuk, diorang ni very creative tau. So ni brand-brand running ni pun nak kena buat something yang macam tu juga. Macam yalah, macam you know, underground races lah. Awak tengah puji brand awak ke? Kita run the track tu biasa lah kan. Tapi macam yalah, underground races, I don't know lepas ni dia nak buat kat helipad ke apa benda pula kan. So they are pushing their limit lah. To do something different. And always do something different, because end of the day still running, cuma konsep dia bertukar-tukar. Betul. I think that's how you nak tarik perhatian orang lah. So it's important how you do it lah. Tak buat benda sama. Yes. Ada orang yang macam nak lari ni nak kena macam very formal. So maybe bila ada benda-benda macam ni, diorang start macam okay, actually running ni fun. You know, ada benda yang boleh buat, ada benda yang tak perlu buat. Betul. Awak ada soalan-soalan pedas ke? Saya tengok muka awak macam nak bagi soalan pedas. Tak ada? Tak boleh bagi? Hari ni dia macam paling formal kan. Make it happen yang paling formal. Last 5 minit bagilah. Tak boleh? Tak boleh. Sikit pun tak boleh? Tak boleh. Hari ni kita dah sign tadi. Okay. Orang-orang belakang tabir ni tak ada tak tanya. So basically tanya mal from our side lah. From our side, we are happy that the brands are offering a lot of things to the runners nowadays. And to the athletes. We are happy to see them grow as well. And of course, like you said, siapa yang boleh buat different, siapa yang boleh buat something yang lain, dia akan ahead of other things. That's why we also from our part, independent, macam yalah BRC whatever, kita try juga to do something yang boleh gather people. And of course our main purpose is also to highlight whatever yang ada dekat running community ni kan. We just crash into any I think whatever that you guys do, BRC buat is actually something different lah. Basically you are helping lah, in sebenarnya you are helping others, like all these small teams ataupun small runners yang baru nak, you know, grow apa semua. So dapat
dapat the access, dapat the exposure and everything. So I think tak ada orang buat benda tu, and you guys actually start tu, and also from project juga. I think it's effect juga bila BRC do all the posting and all. It's just like sometimes ada orang tak faham macam aku nak lari asal kena bayar. So I got that kind of question. Mana ada free bro. I got that kind of question selalu macam lari tak boleh tu, lari free je asal nak bayar. And tapi diorang tak faham bila the reason why benda tu berbayar. Macam I cakap air makan. kita spend is about I don't know, bukan nak nila, tapi I went to Project 59 juga. Tapi bukan untuk lari lah. Untuk lari memegang kamera. So aku tengok diorang punya session very personalized tau. Macam time tu I saw Coach Faiz ambil like each timing of the members. And then dia ada cakap after that, okay nanti lagi dia ada macam berapa weeks diorang akan buat lagi this thing to see the improvement. So it's like very personalized. So that's structured lah. So that's why itu yang kita fikir macam okay, kalau kita bayar apa kita nak kena bagi kat orang tu. So benda-benda macam ni lah. Macam I think platform kat luar banyak je. You guys ada perlu Rabu malam, you ada weekenders working class champ apa semua kan. So ada je, diorang pun buat benda yang sama. Betul. Cuma for us is different is because the environment kita buat, the structure, approach berbeza. Approach berbeza, tapi the goal is the same lah. Sama je. Would you put a cap into it? I mean like macam you akan limit kan, I mean in the certain days kan, you kata I think kita boleh manage 100 je lah. Ke you macam tak kisah kalau tiba-tiba datang 300 orang? Kalau datang 300 pun why not? Sebab kita tapi the more the merrier. The more the merrier. Tapi I think apa yang I perlu share kat sini is actually benda tu benefit you in the long term. So macam contoh all our friends kan yang tak pernah lari, tak pernah tahu apa tu lari, apa tu sports watch, zone 2, whatsoever. Term lari. Term tu semua bila dia datang project dia sendiri faham. So for example macam Mamak, Bak semua kan. So Bak pun baru je PB. Laju bro Bak sekarang. You tahu the first last year dia datang, dia merangkak dekat track tu. Sekarang aku pun kena tinggal. Dia buat aku dengan Ikmal tak nak lari dah. Aku pun kena tinggal dengan Bak tu sekarang. Tu je lah nak bagi tahu kan. So tapi daripada situ is create kesedaran pada orang-orang yang macam ni. Macam Fam, aku tak boleh lari hari ni because penat. I think my heart rate pun spike apa semua. So benda-benda tu diorang tak perlu tahu pun. Tapi sekarang diorang sendiri faham benda tu. Kenapa aku tak boleh hari ni, kenapa aku tak boleh buat speed. Hari ni aku nak kena buat long Diorang dah faham the science of it the science of it, which is itulah platform yang project create sebenarnya. Trying to educate. So kita tak adalah nak macam okay kau masuk ni kau akan podium. Faham. No, it's actually for yourself. Faham. And itu je lah. So kita akan kurangkan risiko orang-orang yang injured, yang tiba-tiba kena cardiac arrest lah, apa benda semua itulah. Benda-benda macam itulah. Macam Lani your session memang 200-300 orang. How you manage betul lah. Memang susah juga lah sekarang. Tapi we try at least the fast group tu, we still have space for them. The fast yang betul-betul yang training tu ada fast, and for the beginners tu kita try the outside lanes because they baru start lari apa semua kan. It's just that I wish yang banyak lagi track around KL, around Malaysia. They extend it, they letak lampu, especially track track MSN Stay Wanser tu. Sayang track tu elok, boleh buat malam kan. Tapi ada dulu seorang janji lampu tak sampai lampu. Jangan sebut. I think UM Arena pun apa nama, kalau ada lebih sikit lampu diorang lah. Awak suruh lah Datuk Seri datang. Tapi sebab banyak track, kita ada banyak track cantik. Tapi kalau dia orang buka MPAG. MPAG buka, tapi sebab dia banyak bola malam dia tak boleh nak clash. Paling cantik Kajang bro. Yes. Azani, last words before we close this. Maybe some your thoughts on macam you working as a brand. Macam mana kita nak naikkan kita punya mutu, gaya mutu keunggulan kita punya apa orang kata? Tak ada kot. Saya nak ramai lagi lari trail. Sebab try trail. Sebab macam bagi sebab you should try both lah. I mean then you takut lekat je lah kan. Tapi sometimes orang susah nak balance kan. And it's good for your road training juga. I think it's good. And then you dapat oxygen banyak. So mungkin tak ada kalau lah. Project 59 trail 5km je lah kot tak? 10km mana boleh 59 ni.
Are you planning to trail broaden? session? I think ada je yang training dengan kita tapi dia lari trail. Ada je. So kita tak adalah macam kau tak boleh lari trail, tak ada. So it's actually maksudnya kan kalau nak buat less than 59 minutes sub 1 trail event apa? kena shot lah. Kena shot lah 5k 7k lah. 59 minutes trail berapa kilo? Tengok berapa EG. Betul. Yes. Kira okey lah, boleh sejam 20, sejam 16 boleh. 10 kilo. Tak boleh bro. 59 payah, laju boleh lah. 5k. I tak boleh lah, orang lain boleh. Aku tak pernah lari trail tu. Jalan lemah kau. Aku jalan kat kena Bukit try lah, Tinggi. kena try. Yeah. Hiking lah, kita hiking lah. Betul. Jungle trekking. Jungle trekking bro. Aduh, nama pun tak power. Jungle trekking. Okay, I mean like maybe you want to macam say something about people pesanan who kepada wants ahli to- keluarga dan anak-anak kat wants to rumah. nak siapa nak join 59. Jangan bergaduh, jangan bergaduh. Yeah, so Jangan gaduh. I think siapa-siapa yang nak join Project 59 tu is you are welcome sebab kita tak ada set anything yang macam okay you are from Tak select lah. tak select lah macam kau daripada run crew lain ke, tak ada. It's actually Project 59 is not a run crew. Itu yang kena betulkan. Kita is a platform for everyone to train. So kita ada je daripada Godspeed punya orang datang, you know, daripada ada run crew yang datang because they know it's benefit them. So because kita kekurangan track session. I know S6 are doing you know, for the community also. I think kita pun buat is one of our initiative. Kalau benda tu lagi banyak, I think lagi banyak access untuk semua orang lah. And especially dekat KL ni. So the only track yang ada available kat KL ni satu je lah, dekat tu apa? Arena. Which is terlalu ramai orang. Betul. Parking mahal. Yes. And then you tak boleh, you kena consider orang lain. So that's the reason why kenapa ada kita and ada brand lain buat benda yang tu untuk cater all these people lah. Sebenarnya setiap universiti, setiap majlis ada track tau. Yes. So kalau macam dia orang boleh come up with a good price ke, boleh buka lampu, tapi macam sebab they need to pay for the electricity lah, which is mahal lah. Floodlight tu memang mahal. So memang untung bila bola. Yes. So tak bila pakai track. Pakai track satu. Lepas tu bola kan kalau dengan referee selalu kan sampai 1,000 lebih, 2,000 kan, bahagi dua team. So kalau they can come up with that amount untuk orang datang, dia boleh tu. So mungkin buka 2 lampu dulu ke, they can try itulah. Sebab if you buka more track and then there be more people training speed, there be more quality runners for juga in the future, the pool lah. Yes, betul. Okay. Menarik. Hari ni memang Very insightful. very informative. Informative, discipline and kita macam menjaga tata betul. lagi. Saya menjaga nak buat lawak bodoh. Tapi I think macam saya dah diberi amaran. Dilarang buat lawak bodoh. Punya last aku saja juga nak cakap lah, macam a lot of people always do contents and whatever pasal don't macam bercinta dekat lane 1, lane 2 lah, speed station tu. Jalan. Kita pun kadang-kadang lari tengok ada yang tengah pegang tangan. Yes. dekat lane 1 tu. So basically whoever yang tengah tengok kita punya ni lane 1, lane 2 tu, not to say that terlalu khusus untuk speedster, tapi when they do they really need to use that lane. So I think the track etika. Track ethics. Sebab kalau tak you akan berlanggar and then you akan bergaduh. Banyak benda can happen. Injury. Kalau langgar apa semua. That's why I think that's why the platform that we create is to give educate and also untuk you are the safe space for everyone to run lah. So kat situ lah. Betul. So dijemput hadir semua. Kau bayangkan mamak lari pace 4, kau dah lalu depan. Nak mampus kau. Mamak pun I think dia pun PB juga dekat Hanyai. Dia dapat 58 after dia graduate lah, basically 58 lah. Kita ada bersara ada. Dia akan so dia main skate balik. Maybe dia buat half code lepas ni, I don't know. But akan buat half. And I myself this year my first half juga. Alright. Standard Chartered. Let's go. So tengah 159. So sekarang dah start sekarang masih makan lagi belum loading. Dia pending nanti baru dia. Toke tempat ni main apa tahun ni? Dia pun sama HM. So I only run 42. I ada plan untuk 42 is actually for my 42 year punya birthday lah, baru I buat. So bila tu? Lagi 10 tahun kot. Muda lagi. Muda lagi.
Mamak kalau main half, habis lah kedai tak ada siapa jaga. Training je. Okay. Alright. Yeah. Right, so thank you very much to Azlani, Adani and Afham. Terima kasih. Very insightful. I hope you guys akan belajar banyak benda lah from this episode. Yeah. Seniors. Legend in the scene. So okay. Tak ada legend. Mana ada. Tahun. Ucapan raya ke apa? Tak ada. Raya Tak Haji ada. ke? Okay, hari ni tak ada birthday siapa kan? tak ada. Kita kadang happy birthday je. Alright, so thank you everyone. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, comment, like, comment dan sebagainya. Komen siapa lepas ni. Oh sini. Okay. Oh yes. Situ. Jangan lupa komen lah. Nak siapa lepas ni kan. Komen je, tapi kita orang bukan dengar pun. Betul. Okay. Alright, itu saja from us. Thank you. Don't forget to like and share, subscribe. Akil FM Bukan Orang Club. Thank you so much. See you next episode. Bye. Ciao. Selamat malam. Selamat malam.